Go to Malaysia if you want to learn English. Do not go to England. Do not go to America. Why? Because here in Malaysia, together with learning English, Bagaimana kamu bicara bahasa? Saya belajar bahasa Indonesia di Malaysia. Saya tinggal di Malaysia 5 tahun. Saya ada kuliah di Malaysia. 5 tahun. 5 tahun, Lama ya. sekali. I never thought that I speak Malay weirdly until I started making more content in Malay, and then I realized oh, am I not good enough? Because I always thought the way that I speak Malay people can understand, and people around me do understand, but then I realized I'm in a bubble. Ada satu isu yang macam menarik perhatian aku, bukan sebab apa, sebab dia macam kelakar. Pada 23 Mac yang lalu, okey, kita punya Perdana Menteri lah, okey, Datuk Seri Ismail Sabri, dia ada berhasrat untuk berbincang dengan anggota negara-negara ASEAN ataupun Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara untuk menjadikan bahasa Melayu, dengar aku cakap, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua dalam ASEAN, sebab bahasa rasmi yang pertama dia adalah English. Usaha Perdana Menteri Malaysia nak mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN telah ditolak oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Penyelidikan dan Teknologi Indonesia, iaitu Nadiem Makarim. Sebab apa dia tolak? Ini yang kelakar dia. Sebab dia cakap bahasa Indonesia adalah pilihan yang lebih baik kerana ianya paling banyak digunakan di Asia Tenggara dengan penggunaannya bla 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 sebanyak 47 negara dan sebagainya lah. Dan cadangan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN ni keluar lepas dia tolak cadangan Malaysia tu lah. Jadi sekarang ni kau nampak tak apa yang kelakar dia? Kau nampak tak apa yang kelakar dia? Cuba bagi tahu. Mungkin korang boleh komen ke dulu ke, cuba bagi tahu aku. Apa yang kelakar dia? Apa yang rasa kelakar sangat ni? Yang kelakar dia dekat sini, okey, Menteri Kebudayaan Teknologi benda, Menteri Pendidikan Indonesia ni, okey, dia tak faham ke yang Malaysia nak angkat ni adalah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dan bahasa yang digunakan dekat Indonesia yang menjadi bahasa rasmi Indonesia tu pun adalah bahasa Melayu. Aku macam Indonesian language, it has no owner. You guys may say, what are you talking about? I was reading some articles here and I realized that Indonesian language was created based on Malay, of course, but Indonesian language was created to unite thousands of people and also ethnicities, because Indonesia is a very diverse country, kind of similar to Brazil. So to unify these ethnicities, they created this language based on Malay. So in history, that was used for commerce. So many Indonesians don't realize that they speak a language that was created to promote peace inside the country. And to me, that was a very intelligent decision. This is a very important message from a country. So they're telling to the population that choose Indonesian as home, you guys are welcome here. We are a welcoming country, a welcoming people. And that's so wonderful and amazing and beautiful.